Okey, enjin cantik, enjin tak ada asap dekat breather, tak ada asap. Dekat stick pun tak ada asap. Okey, yang ada asap ni dekat exhaust dia. Dekat exhaust tu memang berasap kena minyak kan. Okey. Okey, kita dah start. Kita bagi lama lah. Kita bagi lama sikit. Dalam setengah jam macam tu. Okey. Kita on kipas. Okey. Okey, kipas dah on. Enjin okey. Enjin cantik lah. Enjin cantik. Okey, yang kancil ni dia nak masuk AV turbo lah. AV turbo. Ni lah dia yang kita start enjin. Okey, dia tukar low arm tak tukar. Tukar bush. Cross member bush, steering rack bush kita dah tukar dah. Okey, steering rack bush dah tukar. Okey. Hari ni kita akan masuk enjin. Malam ni saya buat wiring lah. Buat wiring. Ni dia punya low arm bush dah tukar dah. Okey. Kita bagi dia lama sikit, bagi dia jalan lama sikit kan. Okey. Yang mana berminat nak convert AV turbo. AV turbo dah habis stok. AV turbo dah habis stok. Nanti kita restock dalam 6 biji. 6 biji ada dekat Afkat. Okey, 6 biji. Okey. Dah habis. Dah habis dah orang borong. Okey, sorry. Okey, dah habis. Enjin dah habis. Okey. Orang borong semua. Okey, yang adanya acid je 2 biji. Acid je 2 biji. Okey. AVNA banyak lagi stok lah, banyak lagi. Okey, dekat sini ada 5. Dekat luar sana ada 20. 20. Okey, 20 jadi 25 biji AVNA. AVNA kita buat bagi promosi 29. Okey, 2,900. 2,900 lebih lah kan. Siap pasang, siap wiring. Okey, tangki pakai custom. Okey, tangki kita custom. Tangki custom lah kan. Alright, yang mana nak convert boleh datang ke Boy Garang Motorsport. Okey. Tangki custom kita ada 2 biji. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Yang tu tak apa. Nanti okey, kita bagi lama dalam 15 minit lagi. Okey. Dah start ni. Bila dah okey semua baru kita tukar timing bell. Timing bell dia. Mana timing bell? Ni dia timing bell dia. Dah start lama. Kita tengok keadaan enjin. Bila panas macam mana, bila sejuk macam mana. Okey. Okey. Dah siap semua, nanti kita akan tukar timing bell, terus kita masuk dekat bay. Dekat bay nanti kita masuk dah okey lah. Dah boleh jalan dah nanti. Nanti dry shaft semua. Ni dry shaft sebab owner nak pakai gearbox AV sekali. Gearbox AV. Okey. Gearbox AV dua ni. Okey, gearbox AV dia pakai sekali lah. Okay, ni datang awal bulan Ogos itu hari. Baru sampai turn. So ada lagi 3 biji yang menunggu. 2 biji nanti 2 biji ni nanti masuk dekat sini lah.
dekat sini. Yang ni masuk dekat bengkel sebelah. Okey, bengkel sebelah. Yang ni NAS masuk dekat sini nanti. Okey. So yang ni kita dah siap buat apa wiring, semua dah siap. Okey, orang dari Macang datang sini buat wiring, lepas tu buat habis semualah. Okey, tukar dashboard apa semua. Okey, wiring kita dah siap on ECU. Okey, dah siap on ECU apa semua. Okey, meter sekali kita buat wiring, meter auto. Kita pakai relay juga. Meter untuk auto kita pakai relay. Kita buat wiring sekali ni untuk inductor meter tu. Okey, yang ni wiring ECU semua. Okey, ni banyak ni lah kena kacuk bang kena kacuk. Okey, korang tengoklah berapa mahalnya kita punya kos untuk kacuk wiring ni. Okey, antara 1000 lebih hingga ke 2k jugalah. Okey, untuk kacuk wiring dekat kancil. Okey, kita jalan macam AFCAT punya. Bukan jalan direct api. Kita tak ada ambil direct api apa semua. Ini semua ikut fuse ya, ikut laluan fuse ikut laluan fuse. Okey. Sekarang ni fuse dah cut. Jadi bila fuse dekat sana dia cut, automatic enjin tak boleh start. Okey. Bila automatic enjin tak boleh start, okey, kita crank. Tak boleh start. Tak boleh start. So fuse dekat sana dah cut. Okey. Mungkin ada salah touching, jadi bila dah salah touching, fuse dekat sana terus dia cut. So dekat sini kalau buat direct, kalau kena dia habis dekat sini memang tak boleh start. Kalau korang buat direct, kebanyakan abang-abang pemain kita yang baru belajar kan, lepas tu dia terus buat direct, api masuk, semua kunci habis semua. Jadi kalau dekat sini terbakar memang tak boleh start. Okey, tapi yang boy punya fuse dah cut, memang tak boleh start. Sini dah selamat. Okey, sini dah selamat. Okey, jom kita check apa fuse yang dia cut. Kita check dulu fuse apa yang di cut. Okey, boy nak tunjuk korang ni. Sebab boy punya cara memang boy buat hati-hati. Okey, kalau orang lain punya cara, wallahualam lah kan. Sebab kita tak tahu cara-cara orang lain, tangan-tangan lain kan. Tangan abang pemain kita yang pro semua lain. Okey, yang boy punya ni junior aja. Jadi kita nak check semua fuse apa yang dia cut. Dia boleh cut kan relay api masuk dekat relay tu. Okey, jom kita pakai ni. Okey, kita slam. Okey, kita on kunci. Okey, kita on kunci, kita tengok. Okey, siapa yang yang ni ada api, yang ni ada api. Okey, yang ni ada api. Yang bawah okey, yang ni ada api. Kau nampak ke? Kau nampak kan? Nampak. Okey, boy test sekali lagi. Yang ni ada api. Okey, yang bawah tak ada api. Okey, fuse 15. Okey, fuse 15 kita check dekat sini. Fuse 15 adalah kita check dekat sini. Fuse 15, fuse apa 15? PS nombor 2. Okey, fuse PS nombor 2.
Okay, fuse PS nombor 2 dah cut. Okay, kita buka. Kita ambil. Dia tak boleh start tu kan. Kita tengok fuse 15. Kita ambil dia punya fuse. Okay. Korang nampak dia dah terbakar kan. Okay, dia dah cut. Fuse ni dah cut. Sekejap boy zoom. Nampak okay, fuse 15 dah cut. Okay. So engine tak boleh start. Okay. Engine tak boleh start. Bila fuse dah cut, engine tak boleh start. Okay, kita ambil fuse yang 15. Okay, dekat sini kita ada fuse 15. Okay, yang elok. Okay, jom kita masukkan. Kita off kunci. Okay. Kalau tak off kunci nanti dia spark balik. Okay, kita masukkan fuse yang elok lah kan. Okay. Okay, jom kita start. Dah hidup. Okay, nampak dah hidup Alright. So apa yang korang tahu? Okay. Sebab apa boy tak buat fuse external fuse macam ni? Okay. Sebab apa? Sebab boy suka tap dekat fuse asal. Okay. Suka tap dekat fuse asal. Sebab apa? Bila kita tap dekat fuse asal, owner akan dapat cari. Okay. Lain-lain pemain pun akan dapat cari. Kenapa engine tak boleh start? Okay, kalau kita pakai fuse external macam ni kan, fuse external macam ni, lepas tu sorok dekat bawah-bawah dashboard apa semua, pemain yang lain tak akan dapat cari fuse ni. Susah nak cari. Okay. So boy akan tap yang paling senang untuk orang lain dapat cari apa masalah punca engine tak boleh start. Okay. So yang ni dah selamat. Okay. Tu yang boy tak suka. Kebanyakan abang-abang pemain kita yang ambil current direct ke kunci. Okay, direct ke kunci. Bila direct ke kunci, okay, current overcharge dekat alternator nanti akan masuk ke ECU. Bila masuk ke ECU, lama-lama ECU akan panas. Okay, overcharge. Bila ECU panas, jadi ECU dah terbakar dekat situ. So kita ambil pendekatan dekat sini, kita pakai relay. Kita tap relay ke fuse. Okay, kita tap relay ke fuse, barulah api tu dia cut dekat fuse. Okay, walaupun overcharge. Overcharge. Kebanyakan kancing ni kebanyakan overcharge. Bila overcharge, wire jadi panas, wire kunci panas, wire semua panas lah. Okay, bila dah panas, dia akan cut dekat ECU. Bila panas dia akan cair, bila cair dia akan saling bertemu dengan merah dengan putih dengan wire body. Bila dah wire body bertemu, tu yang kebanyakan kanci kita tengok yang mana dah buat wire audio apa semua tak ikut spek, semua terbakar kan. Sampai kereta pun terbakar, masa parking pun terbakar. Okay, so boy ambil dekat sini. Kita masuk terus ke fuse box dekat sana. Senang. Kalau owner dari jauh dah
apa dari jauh kan ada masalah, okey, boy suruh check dekat fuse box, dekat situ je. Tak ada tempat lain. Okey. Tak ada tempat lain. So dekat sinilah kita dapat belajar. Dapat belajar macam mana nak buat wiring macam ni. Okey, buat wiring macam ni. Kita dapat belajar nak buat wiring macam ni. Okey, boy ambil kos memang mahal, tapi korang kena sendiri, korang kena tahu kenapa boy ambil mahal. Sampai beribu-ribu untuk buat wiring. Tapi korang sendiri cakap boy makan duit haram lah, apalah kan. Tapi kita kena tengok kepandaian kita tu macam mana. Enjin tak boleh start sebab fuse. Okey, bukan enjin tak boleh start sebab komputer bokong. Lain. Okey. Alright. Dekat situ dah ada penjelasan. So relay berfungsi untuk melancarkan arus elektrik. Okey. Fuse fungsi untuk bila ada overcharge, ada spark, ada touching, dia akan cut. So enjin tak boleh start. Sama juga fuse rumah. Bila ada charge earth overcharge kan, kilat ke apa ke, dia terus cut. Kita pun buat macam itulah. Okey, bila overcharge dekat alternator, dia terus cut dekat sini. Dia tak cut dekat ECU. Kalau overcharge dekat ECU, kita pasang wire, kita direct ke kunci, terus masuk ECU, boleh, asal boleh start je. Tak lama lah, boleh bagi masa dalam 2 minggu ECU kena tukar lain. Okey, harap korang faham lah. Ni dah boleh start lah. Nampak? Dah boleh start lah. Boleh rem sikit. Tu dia. Okey. Nanti kita pasang ni lah, kita pasang dashboard. Okey. Kita tutup dulu. Alright. Okey. So, apa-apa hal yang mana nak buat wiring, boleh datang ke Boy Galau Motorsport. Kalau korang tak percaya, korang datang sini tengok kita punya kerja. Okey. Ni owner dari Macang ni datang ni. Owner dari Macang datang ni. Macang. Okey. Jom. Enjin okey, tak ada masalah lah enjin ni. Tak ada asap. Okey, asap ni pun dah hilang. Okey, ngam. Enjin ngam, tak ada masalah. Ini enjin terbaik ni. Tak ada asap, tak ada ni lah, tak ada asap putih apa semua keluar. Mula-mula tu adalah keluar sebab dekat sini dia minyak dia jatuh. Okey, minyak jatuh. Jadi mula-mula start tu memang ada asap lah. Kalau minyak apa, kalau dah berasap ni mula-mula start, kalau kita rem memang dia ada asap lah. Ni dah tak ada asap.
Okay lah, tak boleh tutup lah. Ha. Okey. Kalau mula-mula tadi asap banyak, bila dah asap banyak sebab minyak dah tumpah dekat exhaust tu. Minyak dari half-cut tu dia dah masuk dekat exhaust. Bila masuk dekat exhaust, pembakaran berlaku, dia panas, terus dia keluar. Ni masa dia panas ni dah tak keluar. Kalau enjin dah tak cantik, kita rem apa semua memang ada asap lah. Ni enjin tak ada asap, kita dah rem kau ni tak ada asap lah. Mounting dia okey lagi tak? Mounting lokal. Mounting depan. Okey lagi, tak apa, pakai dulu. Okey, yang mana berminat nak convert boleh datang ke Boyga Motorsport. Okey. Dah okey ni. Jadi apa-apa hal nanti mesej dulu, sebelum datang kena mesej dulu. Boy takut boy tak ada je. Okey, mesej dulu. Kalau nak datang tu, nak tengok enjin ke apa ke, mesej dulu, nanti boy bagi tahu dekat LAN lah. LAN datang kejap. Kan kalau tak ada apa-apa lah. Okay, ni LAN pun tengah cuti ni. Berapa lama lagi LAN cuti ni? Ni LAN tengah bercuti ni lagi ni. Dia datang ni sekejap-sekejap je. Okey, apa-apa WhatsApp boy 018-9775-190, 018-9775-190. Okey, hari ni kita nak angkat terus masuk dekat bay ni. Ini ni lepas tukar timing belt, transfer barang-barang dia. Okey, barulah kita masuk bay.